Hai, saya Kenny dari Hikayat Tanah. Korang pernah tak bila tanya member korang, korang ada rumah nak sewa dengan jual, you tanya member. Member pun agent. You pagi tanya member, bro, boleh tolong sewakan rumah saya? Rumah saya di kawasan ni. Tiba-tiba member kata, sorry bro, tempat tu aku tak cover. Lepas tu, lain ada sekali tu, anda tanya, bro, kau boleh tolong carikan rumah tak? Saya nak lebih kurang 300,000 lah. Lepas tu ke kawasan ni. Uh, Lepas tu you tanya kawan you, kawan you kata, sorry bro, you nak cari rumah yang dah siap ke? Kalau rumah yang dah siap saya tak buat, saya buat rumah yang dalam pembinaan, jual daripada pemaju saja. Adalah sekali tu kalau anda nak sewa kedai ke, tahu nak buka bisnes ke, nak sewa kedai, tanya kawan-kawan yang ejen hartanah, kadang-kadang dapat jawapan, bro, kedai saya tak buat sekarang ni, saya hanya buat rumah saja. Pernahkah anda ada pengalaman begini? Okay? Dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit lah dunia perunding hartanah atau ejen hartanah. Okay? Dalam dunia perunding hartanah, dalam bisnes hartanah, cuma ada dua pihak saja. Kalau urusan jual dengan beli, ada urusan, maksudnya ada penjual, ada pembeli. Kalau dalam sewa, tuan rumah, penyewa. Okay? Banyak-banyak ejen ni, anda akan nampak mereka ada pakar dalam satu bidang kan. Pakar undercon, maksudnya dalam pembinaan. Pakar subsale. Buat subsale saja. Pakar kawasan, tengok kawasan tu saja. Pakar jenis hartanah. Mereka hanya buat contoh hartanah komersial. Kalau nak sewa kedai, sewa pejabat, mereka buat. Tapi kalau kediaman, mereka tak buat. Anda nampak banyak sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kalau teliti balik industri ni hanya ada dua pihak ni saja. Dua jenis ejen saja. Okey. Dan hari ini saya ingin berkongsi tentang ejen penjual dengan pembeli. Tuan rumah dengan penyewa. Urusan sewa ni saya takkan fokus sangat sebab urusan sewa ni adalah sangat-sangat cepat. Okey. Dalam 1-2 bulan dah settle. Ada tu awal bulan tengok, tengah bulan dah masuk. Okey, dah settle. Jadi, apabila anda tanya kawan-kawan anda mungkin akan terasa, saya nak bagi bisnes, nak tolong kawan, takkan kawan tak nak. Bukan kawan tak nak. Kawan adalah seorang pakar. Pakar urusan dengan tuan rumah atau penjual saja. Dalam urusan jual beli. Ada satu lagi ejen yang akan berurusan dengan pembeli. Mereka bawa pembeli pergi tengok rumah lah. Dan mereka tak ada listing. Listing, apa maksud listing? Listing adalah senarai hartanah untuk sewa jual. Maksudnya rumah lah. Rumah ke, rumah kedai ke, shop lot ke apa. Asalkan hartanah untuk sewa atau jual atau kedua-duanya, kita dalam industri akan panggil sebagai listing. Maksudnya dalam bahasa Inggeris, ejen yang mewakili penjual adalah listing agent dan ejen yang mewakili pembeli adalah buyer's agent. Okey. Kalau anda tak cari rumah, anda cari buyer's agent dan buatlah temu ramah, bagi tahu kriteria. Buyer's agent akan tanya anda apa yang anda nak, budget, semua tu anda kena lalui temu ramah. Lepas tu temu ramah ke minum kopi, senang lah. Saya guna perkataan formal temu ramah. Tapi anda cakap, tapi kita biasa mengopi je. Lepas tu tengok kriteria anda. Lepas tu kita tengok lah boleh tolong ke tak. Okay. Kalau penjual tersebut, ejen tersebut, kalau anda nak jual rumah, ejen tersebut akan jumpa anda. Lepas tu buat perkara yang sama. Berapa nak jual, harga, bila nak jual, kenapa nak jual. Semua tu kita kena tahu. Sebab kita kena fasih dengan kawasan tersebut. Okey. Jadi apabila lain kali anda tanya kawan-kawan, member-member anda, adakah boleh tolong sewa atau jual rumah, dan anda dapat jawapan macam tak cover lah, saya tak buat hartanah tempat tu lah, saya tak buat hartanah macam ni lah, jangan rasa tersinggung lah. Bukan mereka tak nak tolong anda, bukan mereka, cuma itu adalah cara mereka menjalankan bisnes hartanah mereka. Ya, hartanah ini adalah bisnes.
Okey, dalam bisnes ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Tapi saya akan ulas mengenai bisnes dalam video yang lain. Video ini saya nak tujukan kepada orang ramai supaya anda lebih faham industri hartanah ini. Okey? Saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.